Now, ladies and gentlemen, our next speaker is Rahman, currently the project manager of Program Celik in Tawau, Sabah. It's a community initiative that uses football to get children more engaged in learning. So while Rahman sets up, I'm going to share a bit more about him. He's pursuing a master's in sports science at University of Science Malaysia with research interests in grassroots football and coach development. Beyond sport, Rahman has worked with policymakers and civil society organizations on public comms, democratic participation, social development, and grassroots education, particularly with young people and underserved communities. So Rahman, books and football. Take it away. Rahmani Muda from Chromium Digital, everyone. Thank you for the kind introduction. Hai semua, selamat pagi. Saya Rahman. Hari ini saya akan berkongsi satu perkara yang sebenarnya dekat di hati kita, tapi kadang-kadang mungkin kita rasa benda tu adalah hal-hal yang tidak sepatutnya kita fikirkan. Hari ini kita akan berbincang tentang jarak di antara kanak-kanak dan peluang. Apabila kita bercakap tentang jarak, kita sering membayangkan sesuatu yang fizikal. Saya datang semalam dari Kota Kinabalu, lebih kurang 3,000 km daripada Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya bila saya bekerja dengan masyarakat, sebenarnya ada jarak yang kadang-kadang tidak boleh diukur dengan kilometer yang sebenarnya amat penting. Apabila kita bercakap tentang Sabah, kita sering berkata tentang masalah infrastruktur, kita bercakap tentang masalah jalan, kita bercakap tentang sungai dan pedalaman. Tetapi pengalaman saya di Sabah telah mengajarkan saya banyak perkara. Antara yang saya pelajari adalah jarak yang tidak boleh diukur sebenarnya adalah satu jarak yang sangat-sangat perlu kita lihat dan kita selesaikan. Saya bagi anda satu contoh. Sabah ada banyak sekolah yang bermakna kanak-kanak memiliki peluang yang lebih kurang sama. Tapi kita kadang-kadang tidak melihat jarak di antara kanak-kanak itu. Jarak dari segi geografi, tak semestinya jarak daripada rumah dia ke sekolah. Kadang-kadang ada anak-anak yang datang daripada keluarga yang kurang bernasib baik, pendapatan kurang baik, mereka sukar untuk datang ke sekolah. Dan Sabah juga terkenal dengan masalah documentation. Ramai anak-anak yang lahir tidak memiliki kewarganegaraan dan hal ini telah menjadi masalah yang bergenerasi. Ya, apabila saya dengan rakan-rakan di lapangan, ada keluarga yang sejak nenek dia lagi tak ada dokumentasi, sampailah ke cucu cicit dia tak ada dokumentasi dan tak ada akses kepada pendidikan dan kesihatan. Kemudian keyakinan. Bagaimana kita ingin lahirkan satu tempat di sekolah yang mana anak-anak ni boleh bertanya dan berinteraksi tanpa rasa malu, tanpa rasa takut untuk gagal. Saya rasa ini satu gap yang jarang dibincangkan. Okey, saya berikan anda satu contoh. Shima Manan. Ya. Kali terakhir saya di sini ketika laporan Yayasan Hasanah tahun 2025. Dan kali pertama saya melihat Shima, saya seperti dihentak. Shima kata, dalam dialog dia dalam video, dia kata, saya memahami perasaan anak-anak ini kerana saya hanya bersekolah sehingga darjah 6. Dan Shima ini adalah pembantu komuniti di sebuah projek yang disokong oleh Yayasan Hasanah. Projek kesihatan, dia seorang yang baik hati. Dan pengarah projek dia sendiri kata Shima ini adalah anak yang mempunyai potensi yang tinggi. Sekiranya dia memiliki peluang. Sayangnya dia tidak memiliki peluang. Dia hanya mampu bersekolah sehingga darjah 6 kerana masalah dokumentasi. Dan Shima hanyalah satu daripada beratus ribu cerita kanak-kanak di Sabah. Dan ia sangat menyentuh perasaan saya lah kerana membesar di Sabah. Kadang-kadang bila kita berada di tingkatan 3, 4, tiba-tiba ada kawan kita yang cerdik, dia berhenti sekolah. Kita tak tahu kenapa sebab dia tak ada dokumen. Okey. So, selain daripada, kadang-kadang kita gembira bila dengar 90% kanak-kanak, 95% kanak-kanak
dapat masuk ke sekolah. Tapi kadang-kadang kita kena fikirkan bagaimana kualiti yang ada di sekolah. Saya tidak katakan guru-guru kita tidak bekerja keras. Guru-guru kita telah bekerja dengan sangat keras. Tapi masih ada gap, masih ada masalah, masih ada ruang yang sebenarnya harus kita bincangkan bagaimana untuk memastikan pembelajaran kanak-kanak di sekolah kita berlangsung dengan lebih baik. Berada dalam bilik darjah tidak semestinya bermaksud seorang anak itu sedang belajar. Okey? So ini adalah gambar daripada program pertama kami, Yayasan Hasanah. This was the first week of the program. Okay. Kita dapat lihat anak-anak ni malas nak belajar. Tengok budak ni. Saya pun tak tahu dia keram apa. Mungkin dia adu bila nak habis ni kan. Budak ni hilang terus. Entah ke mana, hilang di awang-awangan. Dan kita ada budak ni yang cepatlah habis cikgu, bebel apa ni. Dan yang ini adalah tipikal budak dalam kelas lah, dia biasa akan tunduk. Dan benda ni berlaku di lapangan. Kan kadang-kadang kita buat program, kemudian kita terima laporan tu sangat cantik. Kanak-kanak belajar dengan begitu efisien, dengan begitu optimum. Tapi bila kita turun, kita lihat realiti yang berbeza. Jadi kadang-kadang apa yang berada di atas kertas tu tidak semestinya refleksi terhadap apa yang berlaku di lapangan. Kemudian kita bincang lagi, kita buatlah main skate. This is like the second month of the program. Kita main skate dan guru pun ada improvement. Saya rasa anda semua lebih tahu, ada di antara anda yang terlibat dengan intervensi pembelajaran. So kita buat macam-macam benda. Dan menariknya, bila di Padang, budak-budak ni jadi lain. Dia jadi lain. Dia macam Ali, tiba-tiba jadi Abu. Kan? Dia semua gembira. Di kelas dia tak berani untuk tanya soalan. Okay? 1 tambah 1 berapa? Dia tahu 2 tapi dia, kalau aku jawab 2 ni salah kan, kena sepak kan? Kita tak tahu. Tapi di Padang mereka berbeza. Mereka berani melakukan kesilapan, mereka berani bertanya kepada jurulatih dan mereka berani gagal dan mencuba lagi. Ini yang kita kurang. Kita nak kanak-kanak yang berani gagal tanpa biarkan kegagalan itu mendefinisikan mereka siapa. Okey, dan pembelajaran boleh berlaku dalam pelbagai ruang sosial, bukan hanya di bilik darjah. Okey. So the point here is football is not a magical solution. Mungkin kami bola sepak, mungkin di tempat anda semua ada benda lain, mungkin music, mungkin keusahawanan. Mungkin juga saya tak tahu sukan yang lain. Jadi bilik darjah bukanlah satu-satu pintu kepada pembelajaran. Ya. Sebelum ini kita pernah buat program-program yang berbeza. Misalnya, kita pernah adakan program, di Tawau ni, siapa-siapa yang pernah pergi Tawau, kita ada masalah. Rumah cenderung untuk terbakar. Masalah kebakaran banyak berlaku mungkin kerana masalah setinggan dan masalah elektrisiti yang tidak teratur. So kita pernah bantu komuniti ini, dia 18 bulan tinggal di kemah. So bila saya nampak news ni saya agak gelak, belajar dalam kemah. Sebenarnya kita belajar di luar kemah sebab dalam kemah tu sangat sempit. Ni kemah dia. Okay? So kita buat kelas. Dan kita adakan kelas dan ada yang cemerlang. That was not the point. Tapi yang penting kita belajar. Dan kita juga pernah buat satu program yang mana, ini lagi satu masalah Tawau yang mungkin kurang di tempat lain. Di Tawau, satu hari nanti jika anda datang Tawau, cuba duduk di satu restoran di bandar, duduk selama 30 minit. Anda akan didatangi oleh adik-adik ni. Ada 6 tahun, 7 tahun. Anda akan didatangi dan mereka akan menjual sesuatu kepada anda. Jangan risau, mereka tak jual dadah, mereka jual kacang, gula-gula, mereka jual banyak benda. Dan mereka semua ni kebanyakannya stateless lah. Undocumented. Dan kita pernah buat, kita pernah himpunkan, kita gaduh dengan polis sikit, kita gaduh dengan PBT sikit dan kita buatlah. Kita dapatkan mereka, kita kumpul, kita minta daripada penjaga mereka 30 minit saja sehari
untuk kita ajar hal-hal asas dan ia memberi impak yang agak baik. Impak yang paling jelas saya dapat lihat adalah kanak-kanak ni bila mereka berpelajaran, mereka lebih kemas dan mereka lebih bersih. Okay? So, apa yang penting saya rasa daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah saya rasa penting untuk siapa juga yang ada di sini untuk bila buat program design with communities, not just for communities. I think last time I was here, I had a very interesting conversation with Aditi. She said that you need to get the buy-in from the community. You need to get the buy-in, the support from the community. You can have a very good paper or proposal, but without the support and strength from the community, it's going to be very difficult for you. So, local partner is not just a delivery agents. We are learning partners. Kita belajar daripada Yayasan Hasanah dan saya percaya Yayasan Hasanah mungkin belajar 1-2 benda daripada saya. Mungkin 1-2. Okey, 4-5 benda lah. Okey. Kita lagi banyak. Okey. Kita belajar kerana kita sangat banyak cabaran di lapangan dan approach kami adalah kami berterus terang dengan Yayasan. Kami beritahu yang ni susah, apa pasal KPI macam ni. Okey tak. Saya rasa Hasanah is very kind with us, especially with the KPIs. Okay, dan sebenarnya local partner also learning from their communities. Anda dapat lihat program kami ni pada first 3 bulan sangat tough. Ibu bapa cakap apa ni, boleh tak payah kelas, terus main bola sebab anak-anak nak main bola aja, kan? Kita banyak dapat yang macam tu. Dan kita dapat lihat ni ibu bapa ni, makanan ni semua free. Dia datang, setiap kali latihan dia datang, dia akan offer. Dan seorang pemain bola sepak saya tanya saya, Coach, dalam dunia ni apa makanan yang paling sedap? Dia kata lah, makanan free. Betul lah, kan? Makanan yang free memang sedap. Lepas ni kita akan ada lunch makan free, okay? Okay, untuk mengakhiri sebenarnya kita semua yang berada di sini sebenarnya kita berhutang masa depan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita berhutang. We owe it to our children. Distance must not decide destiny. Jarak-jarak yang ada, cabaran yang ada di Sabah sepatutnya tidak menghalang anak-anak ni untuk mencapai targetnya. We cannot afford another Shima lah. Kita kena cari jalan untuk memastikan bahawa kanak-kanak ini mendapat peluang. Okey? Merdeka bagi seorang anak adalah kebebasan untuk belajar. Merdeka bagi seorang anak adalah kebebasan untuk mencuba dan gagal. Merdeka bagi seorang anak, kebebasan untuk merasa bahawa dia juga dimiliki oleh negara ini dan kebebasan untuk membayangkan masa hadapan. Saya tinggalkan anda dengan satu quotes daripada penerbit dan penulis yang saya minati, Saudara Christopher Nolan. The point here is, hero can be anyone. Siapa-siapa daripada kita boleh jadi hero, sekiranya kita mahukan masa depan yang lebih baik, dan saya percaya kita semua mahukan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Terima kasih.